Assalamualaikum, saya Nurul Nabila binti Muhammad Nuzi, nombor metrik S75071. Saya dari kelas marketing. Saya ingin buat kajian produk X dengan Y. Ini X dan ini produk Y. Lepas tu, korang dua merupakan saya punya responden. Awak responden pertama dan awak responden kedua. Boleh berperkenalkan diri. Okay, nama saya Nur Syamira binti Muhammad Shah, berasal daripada Shah Alam Selangor dan daripada kos Tourism Management. Saya pula Nurul Sarina binti Haladi, saya berasal daripada Sibu Sarawak dan saya kos Tourism Management. Okey, sekarang ni saya nak korang berdua rasa produk X dengan produk Y. Okey, korang boleh rasa produk X dulu. Bagi saya produk X ni macam manis sangat, berlemak dan cepat muak lah nanti kalau makan. Saya rasa brand X ni banyak kacang dan saya tidak suka kacang. Okey, yang ni pula brand Y. Korang boleh rasa. Okay, sekarang ni saya nak tanya korang berdua perbezaan antara brand X dengan Y. Okay, pada saya untuk brand X ni rasa dia agak manis dan akan jadi lebih muak. And then rasa dia pula rasa macam susah untuk saya gigit. And untuk bagi dia lembut, untuk cair dalam mulut tu agak lama lah. And then rasa dia manis sangat dan muak. Pada saya pula untuk brand Y ni rasa dia bagi saya coklat dia rasa yang mahal. Dia manis and rasa masin and dia buatkan kita rasa tak muak. Dan saya boleh katakan saya memilih brand Y ni lebih daripada brand X lah. Okay, kalau bagi saya pula brand X tekstur dia agak keras juga dan susah untuk saya kunyah. Mungkin mengambil masa yang lama untuk cair dalam mulut. Kalau brand Y, dia terlalu lembut dan berlemak, so dia senang untuk cair dalam mulut. Jadi saya suka brand Y berbanding brand X. Okay, sekarang ni saya nak tunjuk packaging. Yang ni brand Y. Korang tengok ada brand Y. Yang ni pula brand X. Brand X ni Tenggo, brand Y Cadbury. Bagi korang macam mana? Bagi saya untuk packaging X ni agak tidak menarik. Dia macam coklat dia pun kita tak tahu dia dicampur dengan susu ke tidak. Macam dia just bagi tahu kacang je. And then coklat macam ni. And then tekstur dia pun lain. Dia punya plastik. Untuk brand Y ni bagi saya jadi lagi tertarik lah. Sebab ada macam susu melimpah ni. Lepas tu dia punya plastik pun rasa lagi premium daripada plastik X. Okay, itu je bagi saya. Bagi saya pula brand X dia agak cantik lah juga. Cumanya terlalu padat lah untuk manusia yang suka simple macam tu. Kalau brand Y dia agak simple tapi dia macam full dengan information. So saya rasa brand Y lagi baik dia punya packaging. Okay, saya nak tanya pendapat korang. Kalau macam dua-dua brand ni ada dekat pasaran, korang lebih pilih yang mana? Pada saya akan memilih brand Y sebab dia sangat menarik. Saya juga akan memilih brand Y sebab dia lebih menarik. Okay, bagi harga brand X, harga dia RM5.80. Lepas tu brand Y pula harga dia RM11.50. Bagi pendapat korang, harga dia berbaloi ke tak? Pada pendapat saya, untuk brand Y ni harga dia RM11 lebih tadi kan. Bagi saya amat berbaloi sebab dengan saiz dia dikomparekan dengan RM5 lebih ni. Untuk harga RM11 dan saiz yang macam ini dan rasa yang premium macam ni, saya rasa berbaloi. Untuk yang RM5 ni sesuai untuk kualiti dia. Sebab dia pun nipis and then rasa dia pun sesuai lah dengan RM5 lebih tu. Bagi saya pula, saya rasa brand Y lagi berbaloi daripada brand X walaupun harga dia agak mahal iaitu RM11 lebih kan. Jadi saya rasa brand Y memang berbaloi dengan harga dia sebab kualiti dia memang premium lah. Okay, sekarang ni saya nak tanya pasal brand. Antara dua brand ni, yang ni brand X Tenggo, lepas tu yang ni brand Y Cadbury. Kalau macam brand reputation kan, korang rasa brand mana yang lebih famous? Pada pendapat saya lebih mengenali dengan Cadbury. Kalau awak tanya Tenggo tu saya tak tahu Tenggo tu coklat ke baju ke saya tak tahu. Kalau Cadbury saya lebih famous, lebih tahu dengan Cadbury lah, lebih kenal. Cadbury je coklat. Kalau Tenggo ni saya tak berapa kenal, minta maaf. Saya pun setuju dengan dia. Sebab saya lebih kenali Cadbury sebab banyak dia punya advertisement kan macam tu. Kalau Tenggo kita tahu Tenggo ni macam tarian orang luar negara kan. Jadi kita tahu dia coklat ke apa lah macam tu. So saya setuju dengan dia. Okay, sekarang saya nak tanya awak pasal kepelbagaian flavor antara brand X dengan Y. Okay, bagi saya Cadbury ni lagi banyak flavor. Contohnya yang saya tahu Black Forest, Oreo, biasa, almond. Untuk brand Tenggo ni saya tak berapa kenal. Yang saya tahu ada flavor almond dengan biasa je. Okay. Bagi saya pula Cadbury memang banyak flavor tapi dia pun pelbagai saiz kan. Dari kecil sampai besar iaitu king size. Lepas tu kalau Tenggo ni saya rasa ada dua je kot dia punya saiz. Kecil dengan besar ni je. Itu saja.
Hai, Assalamualaikum. Saya Nurul Nabila binti Muhammad Nuzi, nombor matrik S75071. Saya kos marketing daripada Fakulti FPEP. Saya ingin membuat kajian mengenai produk X, ini X, dan ini brand Y. Okey, bolehkah awak memperkenalkan diri awak? Okay, hai. Assalamualaikum. Nama saya Nur Sarah binti Zainuddin. Saya dari Fakulti FPEPS dan saya ambil akaun. Okey, sekarang ni saya nak bagi Sarah rasa brand X dulu. Okey, yang ni brand Y pula. Okey, selepas Sarah rasa kedua-dua brand X dengan Y, apakah perbezaan yang Sarah rasakan? Okay, pada pendapat Sarah, produk X, dia rasa manis. Tapi rasa kacang tu lagi kuat dan dia tak berlemak. Kalau produk Y, Sarah suka sebab produk Y ni dia lagi rasa manis, berlemak dan kurang perisa kacang. Jadi rasa produk Y ni lagi sedap. Okey, sekarang saya nak tunjuk dekat Sarah packaging. Okey, yang ni packaging X. Okey, brand X Tango. Okay. Yang ni pula brand Y, Cadbury. Bagi pendapat Sarah, packaging yang mana yang macam lagi okey? Okay, pada pendapat Sarah lah kan. Okay, brand X, Tango, dia menarik tetapi dari segi saiz Sarah nampak packaging X lagi kecil berbanding packaging Y. Tapi packaging Y warna cantik juga tapi dari segi information dekat packaging lagi bagus berbanding packaging X. Selepas Sarah merasakan antara dua-dua brand ni, brand X dengan Y, saya nak tanya awak berkenaan dengan tekstur rasa brand X dengan Y. Okay, selepas Sarah dah rasa untuk produk X dan produk Y, Sarah lebih suka produk Y. Produk X sedikit keras berbanding produk Y kerana produk X ni terdapat kacang dekat dalam coklat tu, jadi nak gigit tu agak mengambil masa sedikit tapi sedap. Kalau produk Y sedap dan dia rasa lemak, tekstur dia pun lagi lembut berbanding produk X. Okey, berdasarkan pendapat Sarah, antara brand dua-dua ni, X dengan Y, yang manakah yang macam lagi dikenali ramai? Okay, pada pendapat Sarah, produk Y lagi dikenali kerana saya selalu nampak dekat banner, TV, dekat pasaraya tentang cara marketing dia memang bagus berbanding produk X. Produk X, Sarah kurang kenal lah tentang Tango ni. Mungkin kerana cara marketing yang sikit, jadi sebab tu saya memilih produk Y. Okey, sekarang saya nak beritahu Sarah berkenaan dengan harga. Harga Tango RM5.80. Harga Cadbury RM11.50. Okey, bagi pendapat Sarah, harga kedua-dua brand ni yang manakah yang macam lagi berbaloi lah untuk Sarah beli? Okey, pada pendapat Sarah, bagi Sarah produk Y lagi berbaloi kerana harga RM11 kan. RM11 ni packaging dia menarik dan tekstur dia lembut, lagi tebal berbanding produk X. Jadi Sarah memilih produk Y walaupun dia mahal tapi berbaloi. Okey, kalau kedua-dua brand ni ada terjual di pasaraya, Sarah lebih prefer yang mana? Okay. Kalau dekat pasaraya, semestinya Sarah akan pilih produk Y kerana packaging produk Y lagi menarik dan sedap berbanding produk X. Okey, bagi pendapat Sarah, kedua-dua brand ni ada kepelbagaian perisa lah macam daripada Cadbury dengan Tango. Okay, bagi Sarah untuk produk X, Tango, Sarah tak tahu. Bagi Sarah mungkin produk X ni ada dua perisa iaitu original dengan almond. Untuk produk Y, Cadbury semestinya milk, almond, original, Black Forest. Tapi yang Sarah lagi suka almond dengan Black Forest. Produk Y menariklah banyak perisa yang dikeluarkan. Assalamualaikum, saya Nurul Nabila binti Muhammad Nuzi, nombor matrik S75071. Saya daripada kos marketing, saya ingin membuat kajian tentang produk X dengan Y. Okey, awak merupakan responden yang pertama, awak boleh memperkenalkan diri. Okey, saya Nazina Nabilah binti Mak Yusof, nombor matrik S70754 daripada kos Manajemen Maritim, Fakulti Pengajian Maritim. Okey, awak. Nama saya Tuan Aminatul Nazira binti Tuan Arif Saibul Fadilah, nombor matrik S80928. Saya kos Pengajian Polisi, Fakulti FPEPS. Okey, ni merupakan produk X. Yang ni produk Y. Saya nak bagi dia orang rasa. Ni produk Y. Okay, selepas korang dah rasa kedua-dua brand ni, X dengan Y, apakah korang punya pandangan lah macam dia punya rasa? Okey, untuk produk X dia lebih kepada teksturnya lebih kepada kasar sikit, macam kalau coklat murah kita boleh tahulah secara tekstur coklat tu macam mana. So kalau untuk daripada segi untuk Y pula, dia lebih lembut dan lebih milky lagi. Lepas tu daripada segi rasa untuk Y lagi better daripada X. Okay, awak pula. Untuk saya pula, bagi saya jenama X ni dia kurang berlemak and kurang berkrim. And dia punya kacang tu tidak sebesar produk Y. Untuk produk Y pula dia punya tu lebih berkrim and lagi sedap lah. So saya memilih produk Y. Okay, sekarang saya nak tunjuk packaging brand X dengan Y. Okay, yang ni packaging X. Ni
X. Okay, yang ni pula packaging Y. X. Bagi pandangan korang, yang mana packaging dia lebih menarik? Okay, bagi saya pandangan packaging lagi menarik adalah packaging X sebabnya daripada segi kalau saya sendiri pun saya lebih tertarik pada figure iaitu pada gambar lah daripada maklumat ataupun benda yang bertulis ni agak complicated bagi saya, so saya lebih kepada figure, so saya suka packaging X daripada Y. Okay, awak pula? Untuk saya, actually saya suka Y sebab kalau korang tengok dia more like luxury than this one. And dia punya memainkan peranan dia, tulisan-tulisan dia and warna dia. Yang tu yang menarik perhatian daripada Y lah. Itu pendapat saya. Okay, sekarang saya nak tanya korang berdua tentang dia punya tekstur antara brand X dengan Y. Okay, untuk brand X, tekstur dia lagi keras sikit berbanding daripada Y. Lepas tu dalam tu ada tekstur kacang. Kacang dia lagi kecil daripada Y. Jadinya kalau Y ni dia lebih kepada lembut dan mudah cair sikit. Kacang dia besar. Jadinya saya lebih memilih Y. Okay, dari saya pula, yang Y ni dia cepat cair dalam mulut and dia kalau finishing dia tu dia akan melekit-lekit sikit macam melekat dekat langit korang. Kalau yang ni dia lambat cair and tekstur dia agak keras untuk saya lah. Okay, seterusnya saya nak tanya pasal brand reputation. Maksudnya macam antara kedua brand X dengan Y ni, yang mana lagi famous? Kalau pada pandangan saya, brand yang lagi famous adalah Y, iaitu Cadbury lagi famous sebabnya kalau tipulah kata dekat Malaysia ni tak ada yang tahu pasal Cadbury kan, sebab dia kita boleh tengok juga daripada segi periklanan dia orang pun macam mana, berbanding daripada produk X ni kita jarang ataupun kita tak nampak sangat proses pengiklanan untuk produk tersebut lah, tu pada pandangan saya. Okay, awak pula? Okay, daripada pandangan saya lagi kenal Cadbury sebab mostly kalau masakan atau any yang korang nak bake ke, majority akan guna Cadbury sebab dia punya, seperti yang kita tahu dia punya ingredients tu lagi sedap and rasa dia tu lagi sedap compared to brand X which is Tango. Okay, sekarang saya nak cakap pasal harga. Bagi brand X, harga dia RM5.80. Bagi brand Y pula, harga dia RM11.80. Bagi pandangan korang, yang manakah harga yang macam lagi berbaloi lah dengan dia punya rasa tu? Pada pandangan saya mungkin produk Y lagi terbaik lah daripada segi harganya. Mungkin harganya agak mahal tapi disebabkan menggunakan ingredient yang lebih berkualiti lah daripada produk X pula. Memang daripada segi ekonomi Malaysia sendiri kita agak terjejas. Jadinya kalau produk X ni untuk golongan-golongan yang tidak berkemampuan mungkinlah boleh untuk untuk memenuhi keinginan sahajalah. So saya rasa produk Y, setiap produk ada pro dan costnya. So produk Y lebih mahal disebabkan penggunaan bahan yang lebih berkualiti berbanding X lah. Okay, awak pula? Saya actually okay je dengan harga sebab dengan apa yang rasa dia pun sangat sedap. Berbaloi. Satu lagi, apa yang dia tadi? Satu lagi Cadbury ni bukan jenama lokal, tak silap saya. Kan? Dia bukan produk lokal, so okay lah dengan harga dia. And also yang ni produk lokal or like bukannya western punya sebab Cadbury daripada western. Yang ni daripada kita punya Asia lah, tak silap saya. So okay lah dengan harga dia. And rasa dia. Okay, kalau kedua-dua brand ni X dengan Y ada terjual di pasar raya, korang lebih pilih yang mana? Saya akan memilih produk Y. Nak sebab ke? Sebabnya seperti yang kita tahu kita dah kenal brand Y ni lama berbanding produk X. So saya akan memilih Y lah. Okay, awak pula? Saya pun akan pilih Y sebab dia punya rasa and saya tak kisah sebab pasal harga sebab kalau rasa tu adalah utama untuk makanan. Yes. Apa pendapat korang tentang kepelbagaian flavour brand X dengan Y ni dekat pasar raya? Kalau pada pandangan saya brand Y ni lebih banyak flavour lah dekat pasaran. Saya pun selalu juga beli. So mungkin dalam 5-6 flavour yang saya tahu, dan produk Y ni pun bukannya terhad pada coklat saja, dia juga ada sebut minuman untuk yang disediakan lah untuk dipromotkan. Jadinya produk Y lebih mudah didapati lah sebenarnya dan banyak flavour yang disediakan. Okay, untuk saya pun saya lebih mengetahui produk Y sebab mostly semua kedai akan jual produk Y and every kedai akan habis dia punya flavour which is yang original punya milky tu which is saya suka. So untuk produk X ni saya kurang pasti dia ada berapa flavour sebab setahu saya dia ada satu ni je kot. Kan? Ke macam mana? Y pula? Dia punya flavour ada? Yang saya ingat maybe Black Forest, Oreo, lepas tu yang bubble-bubble tu kadang-kadang dia ikut trend juga. Kadang-kadang dia keluar yang lain daripada lain. Limited edition lah kiranya. Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada korang berdua sebab sudi jadi responden saya untuk kajian tentang brand X dengan Y. Okay. Terima kasih. Terima kasih juga interviewnya.